berkenaan hibah. Hibah ini adalah pemberian semasa hidup. Okey, pemberian semasa hidup. Contohnya ada soalan yang real saya dapat adalah sekiranya seseorang itu ayah itu telah bagi tahu, okey, yang ini adalah untuk anak yang ni, yang ni adalah untuk anak yang ni, tanah ni untuk anak yang ni, tanah ni untuk anak yang ni. Jadi ayah dah bagi tahu awal-awal, cuma ayah tak sempat nak tukar nama, ayah tak sempat nak bahagikan tanah itu semasa dia hidup. Tetapi semua orang dah tahu, semua orang dah alert tentang perkara itu. Cumanya di dalam geran belum tukar nama lagi. Jadi benda itu adalah dikira hibah walaupun secara undang-undangnya belum tukar, tetapi secara ikut syarat untuk hibah ia telah bertukar milik kepada orang yang menerima hibah itu. Wallahu alam.